Dakwaan transaksi pelaburan Felda Global Ventures Holding Berhad FGV yang meragukan di Indonesia dan Vietnam adalah tidak benar. Sebaliknya, pelaburan yang dilakukan itu adalah untuk jangka panjang. Ketiadaan tanah dalam negara untuk dijadikan ladang faktor utama Felda membeli tanah di Indonesia di samping tenaga kerja yang murah. Ini ditegaskan pengerusi Felda, Tan Sri Isa Abdul Samad mengenai perkara tersebut. Untuk meluaskan kawasan ladang di Malaysia memang tak ada lagi dah. Semenanjung tak ada tanah. Sarawak pun dah disebut oleh Ketua Yang Muhammad Ketua Menteri tak ada tanah lagi. Jadi kita pergi keluar. Negara luar yang paling hampir kita Indonesia lah. Dan pertama tanahnya pun sesuai. Tambah beliau, kejatuhan nilai ringgit tidak akan menjejaskan perniagaan FGV, sebaliknya menambah buy ekspor peladangan syarikat itu. Syarikat tersebut kini dalam usaha menambah sumber pendapatannya melalui sektor peladangan yang menyumbang 75% kepada sumber keuangan syarikat. Tan Sri Isa Abdul Samad berkata demikian di Ibu Negara.